Pada bulan Mei tahun 1786, ini kita kena ingat tarikh ni, 1786, Francis Light ni mai ke Kedah bersama dengan 150 orang tentera dan 3 buah kapal. Dan dia mai, dia kata okey, kita nak serius dalam pertukaran antara tempat yang nama Tanjung Penaga ni, Pulau Pinang ni, dengan protection. Sultan tanya dia, okey, macam mana dengan perlindungan itu? Sudah pasti ke? Francis Light kata belum pasti, tapi kita akan bagilah perlindungan. Sultan Abdullah Mukarram Shah pada masa itu, dia kata kalau tak ada MOU, kita pen secara rasmi, ini macam tak berapa boleh lah kita nak pegang. Itu kata Sultan Abdullah. Jadi maknanya perjanjian yang betul-betul boleh dipegang belum ada pada waktu itu. Bagaimanapun pada 10 Julai 1786, Francis Light bertolak daripada Kedah tadi dan berlabuh di Pulau Tikus, Pulau Pinang. Pada petang 11 Ogos 1786, Francis Light dan orang-orangnya menaikkan bendera Union Jack dan menamakan pulau ni sebagai Prince of Wales. Dia pandai-pandai isytihar sendiri, dia penaik bendera, dan dia tukarlah nama Tanjung Penaga itu kepada Georgetown, mengambil nama sempena raja dia, King George. Tak pasal-pasal. Jadi kalau kita tengok betul-betul, maknanya kibaran bendera Union Jack pada 11 Ogos 1786 petang tu sebenarnya tidak sah. Pasal apa tak sah? Pasal tuntutan Sultan Abdullah tadi masih tidak dipenuhi dan belum ada perjanjian rasmi yang dimeterai. MOU tadi tak sign lagi pun, tapi dia dah buh bendera dia dah. Dan sebenarnya Francis Light juga telah menyembunyikan fakta tentang permohonan Sultan Abdullah yang memerlukan sekutu pertahanan bagi menghadapi ancaman Burma dan Siam tadi. Dia Light ni, dia tak bagi tahu pun kepada Governor British di India pada waktu itu. Sebab dia tahu, kalau dia bagi tahu bahawa Kedah minta perlindungan ini, bahawa permohonan dia untuk menduduki Pulau Pinang itu akan ditolak. Sebab bukan senang nak setuju untuk bagi tentera dan sebagainya, sebab cari pasal dengan Siam. Pada waktu itu, zaman itu, Siam adalah merupakan salah satu superpower. Jadi cari pasal